Penipuan Papa Gomo terbongkar lagi, saudara. Apalah nak jadi, meh? Tengok ni. Semalam pukul 10.50 malam, Anwar sampai di Basel, New Zealand. Zurich, Switzerland, New Zealand pula, Switzerland. Sekejap Basel, sekejap Zurich, sekejap New Zealand, sekejap Switzerland. Orang kalau nak menipu macam tu lah, saudara. Papa Gomo cakap, PMX kita ada di Switzerland malam tadi, 10.50 malam katanya. Tapi saudara tak pelik ke? Hari ni, PMX kita dah ada dekat Sabah berkempen. Dari Malaysia sampai Switzerland, berapa jam perjalanannya? Bukan macam pergi Bandung, Indonesia. Adakah saudara masih nak percaya lagi dengan orang yang macam Papa Gomo tu? Untuk pengetahuan saudara, kapal terbang yang bawa PMX ni ada dua, ACJ319 dan ACJ320. Yang Papa Gomo kata terbang sampai Switzerland tu ACJ319. Hantar ke sana untuk maintenance selama 4 bulan. Yang bawa PMX pergi Sabah tu ACJ320. Saya minta dekat saudara semua ni, hentikanlah nak percaya dengan Papa Gomo tu. Dan kepada Papa Gomo, silalah isi borang berhenti jadi orang.